Korang rasa kan, gaji korang 2,000, korang mampu tak nak beli GXXR 150 ni? Jom kita kira. Okey, untuk harga bulanan untuk GXXR 150 ni RM355 selama 5 tahun Deposit kosong guys. Untuk road tax dan insurans pula RM450 selama setahun. So, dalam masa 12 bulan tu korang standby dalam RM37.50. So, kalau untuk minyak pula, tangki ni 11 liter. Jadi dalam masa sebulan tu korang standby dalam RM100. Okey, kalau untuk servis minor pula, setiap 3,000 km RM80. Jadi kalau dibahagikan dengan 2 bulan, korang standby dalam RM40. Okey, silau lah guys. Kalau untuk wear and tear pula, tayar dia harga RM400. Jadi korang prepare dalam RM33. Jadi kalau untuk harga sprocket dan rantai pula, harga dia RM150. Jadi sebulan korang prepare dalam RM13. Jadi lepas kita kira kos-kos tadi semua tu dalam RM500. So korang rasa dengan 2,000 gaji korang tu, mampu tak korang? Jadi kalau korang berminat dengan GXXR 150 ni, isi form sekarang. Woo!